15 Pro Max 256 yang kita beli dekat Pinduoduo hari tu dengan harga RM647. Yang ni kita dah sampai ke video part nombor 5. Hari ni kita nak test gaming untuk handphone ni. Bagi korang yang belum tengok lagi part-part yang sebelum ni, korang boleh tengok dekat description. Nanti aku akan sediakan link dekat bahagian situ. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel YouTube Azrul Sophian. So hari ni kita akan kupaskan lagi, kita akan bentangkan lagi pasal iPhone 15 Pro Max yang kita beli dekat Pinduoduo sebelum ni. Okey, cuma untuk hari ni, yang ni dah part kelima tau. Alright, untuk part kelima ni, aku akan buat segmen, aku akan masuk berkaitan dengan gaming. Berkaitan dengan iPhone ni kan. Ada yang komen sampai marah-marah kan. Korang sabar dulu. Sebab iPhone ni, kita buat by-part tau lah. Supaya korang boleh tengok apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Takkan kita nak share semua yang best je, betul tak? So nanti kalau korang tak tahu, korang boleh refer dekat video setiap part tu. Sebab tu aku akan tengok dekat komen. Korang nak tanya pasal apa, mungkin ada penambahbaikan dan sebagainya kan. Aku akan cuba untuk bentangkanlah isu tu dan kita bincang pasal handphone ni. Okey, hari ni kita akan tengok pasal gaming dekat 15 Pro Max ni, sama ada okey ke tak okey, berbaloi ke tak dengan harga dia. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang nak beli iPhone sebab nak main game je kan. Macam aku sendiri personally, aku gunakan handphone ni setakat untuk gaming, kemudian untuk ambil gambar, ambil video kan. So untuk orang lain aku tak pastilah. Okey, jom kita tengok handphone ni hari ni berkaitan dengan gaming. Sebelum kita mula tu, ada yang tanya, skrin ni ori ke tak ori kan? Okey ke tak okey kan? Okey, untuk 15 Pro Max ni sebenarnya kan, skrin dia telah pun ditukar. Alright, dia dah ditukar skrin dia. Tapi korang boleh tengok refresh rate dia. Smooth. Cantik juga. Dan dia punya skrin ni, walaupun dia dah ditukar kan, sebenarnya skrin dia ni, dia adalah 120Hz tau. Okey, macam mana aku tahu skrin dia 120Hz? Jom kita buat testing dulu sebelum main game. Sebab nanti mana tahu kan, kalau korang beli handphone ni 15 Pro Max dekat Pinduoduo ni kan, mungkin skrin dia dah tukar, tapi dia punya refresh rate untuk Hz dia tu mungkin rendah lagi 60 ke kan. Yang ni refresh rate dia 120Hz. Jom aku tunjuk kat korang dulu macam mana cara untuk test dia. So macam aku bagi tahu tadi, kita akan test dulu refresh rate untuk skrin dia sebelum kita mulakan untuk gaming test tau. Sebabnya kalau refresh rate dah rendah kan, korang main game yang refresh rate tinggi tak best pula nanti kan. Jom kita test dulu. Sebab kalau korang beli iPhone 15 Pro Max ni, dia dah tukar skrin. So cara yang pertama, korang nak check untuk skrin dia. Jom aku tunjuk kat korang Okey, cara yang pertama, korang buka Safari dulu dan kemudian korang type kat situ testofu. Okey, ni nama dia, testofu.com. Okey, bila dah masuk kat testofu.com ni, korang perasan tak dekat sini? Korang scroll bawah, nampak tak tu? Frame rate 120Hz. Nampak tak tu? Frame rate 120 frame per second. Refresh rate 120Hz. So maksudnya apa? Untuk iPhone ni, skrin dia walaupun dah ditukar, dia sebenarnya support 120Hz untuk dia punya refresh rate. So mana kata kalau kat sini, walaupun skrin dia dah ditukar kan, dia tukar yang okey lah, mana kata kan. Alright, so kalau cara korang nak test tadi, korang buka testofu.com. Yang tu untuk test korang punya display tu, walaupun dia dah tukar, boleh tengok dekat situ. Okay, cumanya nanti kalau korang nak onkan dia kan, okay, cara yang pertama, korang pergi dekat bahagian setting, kemudian korang pergi dekat accessibility ni dan dekat bahagian motion ni. Okey, dekat bahagian motion ni korang perasan tak? Ada limit frame rate ni. Yang ni korang offkan dia tau. Macam ni. So yang ni, kalau korang onkan dia, maknanya kat sini dia akan set kepada 60 frame rate kalau korang onkan dia lah. Tapi kalau offkan dia, dia akan jadi 120Hz. Tapi aku nak bagi tahu sikit, untuk yang screen untuk iPhone, yang support refresh rate 120Hz dan ke atas ni adalah model 13 series. Start 13 Pro, 13 Pro Max sampai ke atas. Mana kata yang bawah daripada tu, dia tak support lagi 120Hz. Kemudian cara yang kedua, korang pergi dekat bahagian apps ni. Kemudian dekat bahagian app ni, korang cari Safari. Dan korang pergi dekat bawah sekali, pergi dekat bahagian Advanced. Okey, Advanced ni, dekat bahagian sini ada feature flag. Ni, feature flag ni, korang pergi kat sini. Dan korang pergi dekat bahagian, korang cari huruf P. Okey ni, huruf P. Korang perasan tak? Dia ada tulis kat sini. Prefer page rendering update near 60 fps. So korang offkan dia. Okay, ni on kan? Korang offkan dia. So lepas korang dah onkan tadi, korang dah offkan dia tadi kan? Barulah korang pergi dekat bahagian testofu ni. Testofu. Okay, dekat bahagian sini, lepas korang dah masuk kat testofu ni, dia akan bagi tahulah
berapa refresh rate untuk korang punya handphone tu. Macam iPhone ni, macam aku bagi tahu tadi, skrin dia dah tukar tapi dia still support 120Hz. Alright. Okay, jelas ke? Barulah kita boleh test untuk gaming. Sebab nanti kalau korang terus test untuk gaming kan, korang tak tengok skrin dia, sama juga kan. Untuk game hari ni aku akan test 3 game. 3 game dulu So kalau korang ada game yang lain, korang boleh bagi tahu. Sebab ada di antara 3 game ni kan, aku tak main tau. Tapi disebabkan dekat bahagian komen ada yang nak tengok game ni kan. So aku download lah. Alright. So game yang pertama kat sini aku ada Mobile Legend. Kedua, PUBG Mobile. Ketiga, aku ada eFootball. Yang ni dah memang siap-siap aku download lah dekat App Store. So, yang pertama, game pertama kita akan test kat sini adalah Mobile Legend. Okay, jom. Kita test dulu Mobile Legend. Dia punya sound, dia punya speaker best guys. Padu. Dia punya speaker Alright. Mobile Legend memang aku main. Cuma jarang-jarang sangat lah buka kan. Jarang-jarang sangat lah. Okay. So yang pertama kita akan test kat sini dia punya skrin lah. Skrin dia punya setting dia. Setting dia. Okay, pergi dekat sini. Bahagian sini new. Okay. Dekat sini korang boleh set kan. Ada smooth, HD dan juga custom. Kita dah pakai 15 Pro Max ni. Kita set lah yang paling tinggi, betul tak? Okay. Kita akan set kat sini Max Quality, Ultra, Model Quality, Standard, Model Quality Standard, Effect Quality, High Frame Rate. Mestilah pakai Ultra. Kita pakai Ultra. Kemudian resolution kita akan ambil HD. Alright. Kemudian bawah ni apa? Bawah ni, okay. Bawah ni tak ada apa pun. Okay, itu je lah. So dekat sini, aku dah test ke semuanya. Aku dah buat setting kat sini adalah HD Ultra. Semua yang paling tinggi lah. Okay, jom. Kita mulakan test kat sini. Kita nak main hero apa ni guys? Kita test dekat training je lah kan. Sebab nanti kalau korang nak tunggu lama susah juga. Kita akan test kat sini. Kita ambil. Kita cari hero apa? Gusion. Kita akan test kat sini. Kita akan main Gusion. Mana tahu dalam ni ada user Gusion kan? Aku sendiri bukan user Gusion tau. Tapi spin je lah dia Okay, jom kita test dulu. Hero training. Kita akan test Gusion sekarang ni. Sekejap lagi kan, kita akan buat perbandingan untuk skrin tu. Kita buat Ultra HD tadi kan. Kita akan buat perbandingan tau. Max Gold. Okay, gold banyak. Kita pakai dulu. Beli item. Okay. Push. Mantap smooth guys. Kau tengok. Okay, kita masuk hero damage. Kita masuk bot. Mana bot Kita masuk kat sini. Damage bot. Ni. Okay. Wish, mantap guys. Memang smooth, sedap gila. Tengok tu. Wish, smooth. Baru dah sedap korang nak push rank. Wish. Okay, kita cari. Okay. Tengok. Alright, so tadi kita dah set skrin kita kan. Kita dah set skrin yang paling tinggi semua kan. Okay, sekarang ni kita akan set kat sini. Kita ambil yang biasa je. Semua yang low lah. Kiranya kita ambil yang biasa lah. Sajalah test kan. Okay, Mac quality low. Model quality low, semua low. HD tak HD, kita buat ni low. Ni, kau dah tengok tak? Dia punya frame macam mana? Dah macam lag kan? Padahal line hijau. Nampak tak? Tak sedap, tak smooth. So, kita memang nak kena onkan semua ni. Tak pun korang ambil HD ke kan. Tapi kalau dekat 15 Pro Max ni, korang pakailah setting yang paling tinggi. Okay, high, ultra, HD. Tu. Korang tengok. Tu. Baru dah sedap guys. Okay. Alright, sekejap lagi kita akan test sebelah dulu Mantap lah guys. So tadi korang boleh tengok kan. Refresh screen dia. Refresh rate dia aku dah setting semua. Bagi yang paling tinggi. Yang paling ultra sekali. Okay. Jom kita main bro sekali.
Tapi main bro nanti korang lama pula kan. Okay, tak apalah. Kita tukar, kita test lain pula Okay, jom. Ui, yang ni kan, aku test tu tak ada rasa panas pun. Okay, dia punya handphone ni aku pakai alhamdulillah tak ada rasa panas pun. Mungkin tak pastilah sebab aku tak pakai casing ke kan. Tapi memang rasa tak panas lah. Okay, kemudian kita akan test eFootball pula. Mobile Legends kita dah test. Sekarang kita akan test eFootball. eFootball ni aku selalu jugalah main. Okay, nak dibandingkan dengan Mobile Legends tadi, eFootball ni aku selalu main juga. So, siapa kat sini yang main eFootball, yang main Mobile Legends, korang boleh drop korang punya ID. Mana tahu nanti kita boleh mabar main sama-sama kan. Main bareng. Okay, alright. Jom kita test dulu eFootball Walaupun skrin dah tukar kan guys, tapi cantik juga sebenarnya. Bagi aku okey lah, berbaloi juga. Tapi kalau korang main skrin yang original lagi sedap kan. Sekejap. Sama pula lah eFootball ni. Okey. Kita dah masuk dekat bahagian eFootball. Sekarang ni, kita akan pergi dekat extra dulu. Kita tengok kat sini game setting untuk skrin dia. Kita pergi kat grafik guys. Okay, grafik kat sini. Player grafik kita ambil yang paling high. Ni lower standard high. Kita ambil yang paling tinggi sekali. Kemudian stadium grafik pun sama. Kita ambil yang paling tinggi high kat sini. Dan frame rate dia. Yang ini frame rate untuk eFootball 60 FPS. Alright, kita ambil yang paling tinggi lah. Tadi kita punya handphone 120Hz kot. Kan? Refresh rate dia. Ini kita ambil lah. Dia punya 60 FPS. Tadi kita punya screen 120 FPS kan. Kita ambil 60. Senang-senang je. Kita test training tau. Okay, kita akan test training. Pergi dekat bahagian extra. Academy. Training. Dream Team. Free training. Attacking practice. Kita akan test untuk skrin dia macam mana, sedap ke tak sedap kan, untuk eFootball pula. Okay, jap. Okay, korang tengok tak gambar dia macam mana guys? Okay, sedap guys. Tengok. Blaze color, kau tengok. Goal pula tu. Smooth guys. Okay, sekali lagi. Yamal. Stop Yamal. Okay, double touch. Yamal. Oi, palang pula. Oi, mantap guys. Sedap. Smooth. Main dekat 15 Pro Max ni. Main screen tadi yang kita set 60 FPS. Kemudian main game. Memang sedap kalau tengok skill. Cap. Sok. Yamal. Sok. Tengok. Muscle turn. Sok. Double touch. Muscle turn. Tengok. Smooth guys. Memang sedap. Sekali lagi Yamal. Boom. Tak gol pula dah. Alright. Sekali lagi. Juan Alvarez. Menunggu. Rodri. Mampu menjaringkan jaringan di situ. Rodrigo. Okay, last sekali lagi. Itu double touch. Boom. Yes. Mantap. So guys, itulah dia kita punya testing untuk eFootball. So bagi korang macam mana? Okey ke tak okey eFootball main dekat sini? Alright. So kalau korang nak main nanti, korang boleh drop kan korang punya ID eFootball. Nanti kita lawan kita main apa? Perlawanan persahabatan. Okey. Sajalah gurau-gurau. Korang jangan ambil serius sangat Ini gurau-gurau je tau. Okey. So tadi kita dah test kat sini Mobile Legends, eFootball. Sekarang ni kita akan test PUBG pula. Okey, jom kita test PUBG pula. Okey, tapi aku nak bagi tahu sikit, ada tapi dia. Untuk PUBG ni guys, aku tak main tahu game ni. So korang jangan kecam aku Ini aku just nak share je setting ke apa kan. Aku nak tengok dulu. PUBG sejujurnya aku tak main pun. Okey, tapi disebabkan ada yang komen nak tengok PUBG kan. Aku pun jadi alamak siannya kan. Aku pun download lah PUBG kan. Tapi mana tahu kan, sebab aku buat video ni, nanti aku main PUBG pula. Okay, jom. Kita test dulu. Ni apa benda pula ni? Tadi aku dah login sekejap dah. Aku ingatkan dia dah pergi ke homepage. Rupanya dia masih pergi kat sini lagi. Aduh, hai. Kejap Aku pun tak tahu apa benda ni. Ini hero ni. Okay, kita pilih je lah apa-apa. Random je lah
Okay, sekarang ni kita dah masuk kat sini dah. Weh, kejap. Asal ada suruh aku start ni? Tak ada training ke guys? Macam mana nak training PUBG ni? Tak ada training ke? eFootball ada training. Mobile Legends ada training. Ni apa benda ni? Boleh ke training ni? Weh, dia terus masuk kat sini je Tak ada training ke guys? Macam mana aku nak main ni kalau tak ada training? Sebabnya aku nak tahu setting dia apa semua. Kejap guys Korang layan kejap tau. Aku pun tak tahu lah. Apa cerita ni? Nak pergi mana ni? Oh, ni ada pisau ni. Okay, kau jangan bully aku Aku tak main ni tau. Apa ni? Team ready. Fuh. Guys, korang jangan kecam Aku tak main tau PUBG ni. Apa pasal dia bawa aku naik kapal terbang pula ni? Aku nak training dulu. Dekat mana nak training? Aduh. Sekejap. Apa benda ni? Terbang. Oish. Gimana ni? Gimana ni duk? Aku tak tahulah nak pergi mana ni. Memang dia kena turun kat sini Masalah aku seorang-seorang je ni. Tadi dia tulis ada team. Mana team aku Okay, sekejap guys Sekejap lagi aku buka setting ke apa Aku nak tengok kat sini. Dia punya screen tu support berapa. Kejap Bagi aku mati dulu Bagi dia mati dulu. Lepas tu kita pergi dekat home tadi. Kita tengok setting balik. Aku ingat tadi dia pergi untuk training. Rupanya dia main satu match. Aduh. Macam mana nak turun ni? Cepatlah. Lamanya kau nak turun weh. Cepat. Apa cerita ni? Cek guys Turun. Apa ni? Oh, ada line kuning. Kita ikut jalan line kuning ni Apa ni? Oh. Pistol. Kenapa? Kenapa dia panggil aku? Ni tim aku panggil ke? Warna kuning ni. Aku ikut dia lah maksudnya. Gimana ni? Weh, lama pula weh PUBG ni. Aku tadi main tu. Main ML apa semua tak ada pula lama macam ni. Sebab tadi kan kita training kan. Dekat sini kita tak ada training. Apa benda ni? Tak ada apa-apa senapang ke apa ke. Bazooka ke tak ada bazooka? Machine gun ke tak ada ke? Benda ni. Sekejap. Okey. Sekejap. Macam nak tahu ada orang jahat weh? Oh, saya ada helmet mat. Aku supplies. Masalahnya kan. Mana senapang weh? Senapang. Okay. Ya, ada. Mantap. Boleh tembak. Okay, jom. Aku pun tak tahu nak pergi mana ni. Aku pergi je lah ikut pergi mana-mana guys. Ush. Okay. Lompat mana? Oh, ni lompat. Okay. Mana orang jahat? Aku nak cari orang jahat ni. Aku nak pergi mana ni weh? Ni map ni untuk apa ni? Maksudnya apa? Aku kena duduk tengah-tengah ni ke? Mana tim aku tadi? Salah tim aku tadi. Tim aku mana duk? Kejap guys Aku tunggu mati dulu Apa ni sprint? Oh sprint. Boleh lari laju. Okay. Asal sekarang ni aku nak pergi mana? Tak guna juga aku lari-lari. Nak pergi mana? Aku tak tahu. Orang pun tak ada. Aku seorang. Memang dalam ni aku seorang ke? Wih. Aku dengar punya tembak tu. Wih, macam nak tembak ni. Oh.
Sekejap. Sekejap tembak kan. Eh. Mati guys dia. Nyawa aku dah kurang weh. Macam mana ni? Apa benda ni ada ni? Oh. Okay. Lepas tu, nyawa aku tak ada macam ni. Ni apa ni? Oh, ni tambah nyawa guys. Okay. Nyawa aku tak penuh. Okay, sekejap. So, maksudnya aku tunggu orang datang tembak lah. Lepas tu aku lawan dengan dia. Mana ni? Oh, ni scope aku tadi. Bukan main lama lagi lah. Aku test PUBG ni. Padahal bukan main pun game ni weh. Tapi disebabkan korang kan, aku test. Okay? Nanti kalau siapa-siapa pandai main PUBG ajar, nanti kita main sama-sama. Aku nak pergi mana ni? Ada orang lah. Tak ada pun. Tim aku mana duk? Tim, where are you team? Where are you? Where are you? Ya, aku nak pergi mana ni? Apa yang warna biru ni? Apa benda ni? Aku nak pergi mana? Nak jumpa siapa? Nak tembak siapa? Seorang je tadi yang aku boleh tembak. Apa benda pula ni? Sekejap Aku nak bunuh diri je. Mana orang ni weh? Apa ni? Restricting. Apa tu? Restricting. Apa tu? Weh. Aku dengar bunyi tembak ke? Mana tu? Aku dengar bunyi orang tembak aku. Mana aku? Aduh. Weh. Kat sini. Tembak. Weh. Oh. Gimana kau? Sini. Weh. Oh. Mantap. Ada 2 orang. Aku dengar bunyi tembakan lagi. Weh, kat belakang ni. Oh. Ada lagi. Weh, apa benda ni weh? Oh, ni senjata dia. Ambil dulu. Weh, banyak senjata kau bom semua kau ada masuk dulu, takut aku. Orang cari aku. Kiranya game ni aku nak kena cari orang. Kau orang cari aku ni. Apa pasal ni? Oh, banyak bunyi tembakan weh. Sekejap Banyak bunyi tembakan. Sekejap. Okay. Sekarang ni remaining 26. Maksudnya ada 26 orang lagi ke? Lepas tu apa? Aku nak kena buat apa? Tunggu je lah. Tunggu kat sini je lah. Weh, lama weh ni. PUBG memang lama macam ni ke main game ni weh? Selalu aku main Mobile Legend. Mobile Legend lama juga sebenarnya. Dah kadang-kadang 20 minit, 15 minit, 30 minit pun ada kan. Tapi PUBG ni, dah. Sebab aku jarang main, aku rasa macam lama pula. Kat sini ada timing ke? Aduh. Mungkin sebab aku tak ada arah tujuan dalam ni. Aku tak tahu nak pergi mana. Jadi mungkin sebab tu, aku tak tahu nak buat apa. Sekejap. Macam tadi orang datang cari aku. So aku nak kena buat apa ni? Aku nak duduk sini je ke? Sekejap. Game ni scam tadi. Dia suruh aku start. Aku ingat training. Benda ni. Mana dia? Ada orang tembak aku tu. Mana orang tembak aku ni? Tambah nyawa. Nyawa aku tak ada tu. Mana orang ni? Tak ada pun. Oh, tu. Oh, dia kat pokok tu. Tengok tembak Oh. Dia mati ke?
Oh, ni reload. Okay, kejap. Oh, dia ke tembak-tembak aku tadi? Aku ingat siapa. Oh, ke tembak-tembak aku. Apa pasal tu tembak aku? Mana kau punya mayat? Kat sini. Apa yang kau ada ni? Okay. Sekejap nampak ke? Ni apa? Minuman bertenaga ke? Tak, aku main tekan je ni. Okay. Lepas tu aku nak kena buat apa ni? Wih, lama je weh. PUBG ni weh. Remaining 16 orang. Remaining. Okay, ni. Mana kau nak pergi? Oh, dekat sini. Dekat longkang ni. Okay. Mana dia tadi? Aku dengar orang tembak aku. Okay. Nyawa aku tak ada. Mana kau? Aku dengar orang tembak ni. Mana kau? Kat sini. Mampus. Mana kau tadi? Okay. Berapa banyak orang ni? Okay. Bom benda ni? Winner chicken dia maksudnya apa? Victory time. Go result. Apa benda ni? Dah habis dah? Oh. Habis dah? Lama weh. Okay, dah habis dah. MVP. Aku menang lah. Okay, tak apa. Macam nak keluar ni? You got. Okay, kejap Lobby. Macam nak keluar ni? Alhamdulillah. Aku nak tengok je skrin dia macam mana. Boleh dapat HD ke? Tak HD ke apa kan? Itu dia sebenarnya. Dia pula ni. Kolaborasi dengan Naruto ke? Okay, kejap. Gimana setting dia? Okay guys, aku minta maaf tau sebab aku tak tahu nak cari setting ni tadi, tapi aku perasan lepas masuk game ni kan, aku pergi dekat setting ni. Okay, korang nak tengok grafik tadi kan? Aku tengok kat grafik ni. Alright, dekat grafik kat atas ni aku tengok ada grafik reference ni. Aku tekan kat customize, ada better frame rate ada. So aku ambil kat customize lah sebab kita nak custom kan. Lepas tu kat sini aku tengok ada ni grafik. So grafik kat sini ada super smooth balance HD HDR dengan ultra HD. Lagi satu extreme HDR. So kalau kat sini aku tekan extra, kalau aku tekan extreme HDR ni kan dia coming soon. Kalau ultra ni dia suruh download. Oh, dia suruh download. Okay. So kalau frame rate ni extreme. Advanced graphic ini apa? Okay, ni advanced graphic dia. So ni ada untuk setting ni kan. So yang ni aku try yang ni frame rate setting ni kan. Frame rate setting kat sini aku boleh pergi dekat extreme ataupun extreme plus. Extreme tambah lah, tapi extreme plus tu yang aku perasan dia tulis beta. So makna kat sini, kata kat sini kalau frame rate dia aku dapat extreme plus. Kalau grafik pula download switch ultra HD in lobby. Untuk ultra HD ni dia suruh aku download guys. Aku tak pasti macam mana nak keluar game ni. Sebab macam aku cakap dia, aku tak main game PUBG ni tau. Tapi tak apa, aku cuba kejap Okay guys, setelah puas aku godek PUBG ni kan, untuk tunjuk kat korang tadi grafik dia, Masya Allah, aku baru jumpa weh. Ya Allah, jenuh weh. Aku perasan kat sini, lepas tu pergi dekat bahagian setting. Okay, dekat setting ni, kat bahagian grafik ni lah. Okay, untuk PUBG ni yang aku perasan untuk setting customize ni, macam aku bagi tahu tadi, dia boleh set sampai Extreme HDR. Extreme HDR ni coming soon. Sampai Ultra HDR.
Sony HD ni Ultra HDR. So dekat sini frame rate setting dia sampai ekstrim. So itulah dia. Yang paling kiranya setting PUBG dia aku setting yang paling tinggi. Ultra HDR, ekstrim. So bagi player-player PUBG, nanti korang komen kat bawah. Aku minta maaf tau. Sebab aku memang tak main PUBG dan aku tak tahu nak cari setting dekat mana. Okey, ni baru aku jumpa dia. Minta maaf lah kalau korang tunggu lama, okey? So, itulah dia setting 3 game. Yang semua 3-3 game tadi yang korang tengah tengok tadi kan. Yang itulah aku dah test tu. So far Alhamdulillah, tadi ML tak panas, eFootball tak panas. PUBG ni dia macam panas sikit. Okey, dia macam panas sikit. Tapi masih boleh diterima lah. Alright. Okey, so nanti kalau korang nak aku reviewkan apa-apa game lagi yang untuk tengok setting setting grafik, korang boleh komen dekat bahagian bawah. Nanti aku akan cuba download dan tunjuk dekat dalam video ni. So bagi korang yang setia menonton video ni sampai habis, aku nak ucap terima kasih banyak-banyak. Dan korang jangan lupa subscribe YouTube channel Azrul Sophian ni. Nanti kita akan jumpa lagi dekat siaran seterusnya. Kita akan jumpa dekat part seterusnya. Sekarang ni kita dah sampai part 5. Bagi korang yang terlepas part sebelum ni kan, korang jangan lupa untuk saksikan. Nanti aku akan sediakan dekat bahagian bawah tu description. Korang boleh tengok dekat part 1, 2, 3, 4. Yang ni part nombor 5. Alright. So kita jumpa lagi guys dekat siaran yang akan datang nanti insyaAllah. Okay, korang jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Kita akan jumpa lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.